Okay, Assalamualaikum. Dekat sini ada satu Philips steam iron. Okay, model dia GC8638. Okay, masalah dia dia tak keluar lah, uap panas. So kita on dulu, kemudian kita tengok. Air saya dah isi lah, sikit-sikit je. Okay, kita check sol plate dia dulu. Okay, panas sol plate dia panas. So kita kena check part lain lah. Mungkin sonic valve, pump, ataupun ada yang hose tersumbat. Okay, try sekali. Okay, uap dia tak keluar cuma kita dengar bunyi valve dia. So inilah dia dalam ni. Ini adalah pump baru. Okay, ini sonic valve. Sonic valve ni masa kita test tadi ada bunyi ketek-ketek lah. So masa saya check tadi ada jumpa satu problem lah. So sambungan dekat ni ada crack. So inilah crack hose ni crack. So that's why masa kita test tu saya buka tadi dalam ni dekat area pump ni ada macam basah. Okay, apa-apa pun kita measure dulu, nak tengok sonic valve ni okey ke tak, menggunakan multimeter. Okay, sonic valve dia ada reading. So sonic valve dia okey sebab ada reading . Okay, sekarang inilah dia punca utama dia yang menyebabkan uap tak keluar, sebab ada bocor, ada crack. So kita dah potong, kemudian kita nak sambungkan balik hose ni, tapi ada masalah sebab dia dah pendek sebab kita potong. So kita kena buka bracket ni dan tarik dia ke dalam lagi. Kini kita tolak sikit dia ke dalam supaya sampai hose yang kita potong tu boleh masuk dekat piping. Okay, kita tolak-tolak hose ni masuk ke dalam sonic valve ni. Lepas tu kita pasang balik sleeving dia dan pastikan clip ni kita clip pipe ni. Kita takut pressure kuat nanti tube ni akan tertanggal. Okay, kita naikkan clip ni, pasang balik clip ni kat tempat atas, kat tempat asal dia. Okey, siap. Okay, kita kemas-kemas sikit kabel kat sini, dekat tube ni. Pastikan jangan terkepit lah. So kalau tak dia boleh tersumbat. Kita kemaskan, pastikan ada lebihan lah. Lepas tu baru kita pasang balik bracket untuk fixkan kabel. Okay, pasang balik cover ni dan kita akan test. Isi air. Ni kita test. Okay, let's go. Okay, sekarang dah on. So kita try. Ada uap. Lepas
So okey air ni. Alhamdulillah. Okey. Okay, kita main dulu trigger switch ni. Kita tengok dia punya pump running tak untuk pump balik air masuk ke boiler. Pump bakaran. Okey, itu sajalah setakat ni. So air dah okey. So selamat mencuba ya guys.